Kisahnya minggu lepas saya pergi ke pasar malam dan beli keropok leko. Tapi biasalah kan kawan, kalau dah beli keropok leko tu memang takkan cukup lah. Jadi hari ni kebetulan ada nasi semalam yang tak habis tu. Saya pun olahlah dia jadi keropok leko homemade. Jom saksikan video layan sehingga habis. Dia sejuk sikit. Okey. Ni nasi sejuk, saya tumbuk-tumbuk. Okey. Tumbuk sehingga agak halus. Saya tumbuk nasi ni tak halus sangat ya kawan. Kalau tumbuk halus lagi dia cantik. Ataupun boleh gunakan chopper. Okey, ni ikan bilis saya dah cuci bersih. Lebih kurang dalam segenggam lebih macam tu. Okey, dan juga kita tumbuk halus. Betul-betul halus, okey? Dan keluarkan dan letakkan bersama dengan nasi itu tadi. Saya letakkan tepung ubi 34 cawan dulu. Cukup, nanti boleh tambah sikit-sikit lagi. Garam dan sedikit perisa. Dan kita adunlah bahan-bahan ni tadi. Letak air sedikit demi sedikit. Okey, dan sekarang saya gunakan tangan supaya kita dapat rasa. Okey, jika terlembik macam ni, kita tambah lagi tepung ubi tadi. Sehinggalah boleh dibentuk. Okey, macam ni lah yang saya nak. Dan jika tangan kita melekit, letak sedikit minyak pada tangan. Letak sedikit minyak pada tangan supaya tak melekat lagi. Dan senang untuk kita uli dia. Dah kita bersihkan mangkuk ni. Ni dah jadi. Sikit lagi kita bagi dia lebih sebati. Okey, kita letakkan minyak ya, sehingga dia dah tak melekat di tangan kita. Macam ni. Dan kemudian kita potonglah ya keropok leko kita ni. Yang ni mungkin nampak 1, 2, 4 Okey, saya potong dia kepada 4. 1, 2. Saya dapat 5 Ambil dan kita rollkan dia. Okey, dan kita bentukkanlah memanjang. Tadi saya letak minyak terlebih sini ya.
Okey, macam ni. Saya buat pendek-pendek macam ni. Dah siap satu keropok leko. Buat lagi sehingga habis. Ni lagi. Kita buatlah bentuk panjang. Sama panjang boleh potong sikit supaya dia lebih sama panjang. Macam tu pun boleh kawan. Buat atas tangan. Buatlah dengan kemas. Buat ni tak kemas sangat. Okey. Boleh lah tu. Satu panjang, satu pendek. Macam ni. Dah siap dua. Satu lagi. Kita buat di tangan je senang. Pastikan tangan letak minyak Kalau nak pakai glove silakan. Tapi saya untuk pakai sendiri je kawan. Jangan sampai dia putus pula. Okey. Macam tu senang. Okey, nah. Dah siap ni. Dah 3. Yang keempat. Kita padatkan dia dulu. Buat bentuk lonjong sikit. Kemudian baru memanjang. Buat di tangan senang Okey, lagi. Buat sehingga habis. Banyak juga saya dapat ni kawan. Buat kecil-kecil pendek ni kan. Senang. Nanti bila nak goreng bolehlah potong 3 ke 4 ke macam tu. Ni lebih panjang. Lagi satu. Tangan kalau kurang minyak, letak minyak lagi. Lagi. Settle. Satu lagi. Ni yang kecil. Dapat separuh je. Okey, ni baby dia. Ni hasilnya keropok leko homemade. Tapi belum siap lagi. Kita kena rebus air dulu, didihkan air dulu. Okey. Saya zoom dekat. Alhamdulillah. Saya panaskan air dulu sehingga mendidih. Buka api dan biar air tu mendidih. Abaikan periuk tu ya. Dah buat selalu buat gula hangus. Sampai nak hangus periuk di sini saya. Okey, bila air kita dah mendidih macam tu, kita masukkan ke dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita masak dia sehingga timbul ya. Alhamdulillah. Air akan slowly mendidih semula, okey. Tunggu sehingga dia mendidih dan keropok leko kita tu timbul. Nampak tu kawan, masing-masing dah timbul ya kepanasan.
So kita tutup dah api dan kita boleh angkat, toskan. Okey, angkat. Letakkan di sini. Dia sejuk sikit. Okey. Letak jarak-jarak, jangan rapat-rapat, nanti dia melekat. Dan terakhir. Okey, tunggu suam sikit baru kita potong. Alhamdulillah. Okey, sekarang dah suam sikit dan bolehlah kita potong kerupuk leko homemade kita ni. Gunakan pisau dan sapu sedikit minyak. Okey, saya potong. Potong 2 je. Sebab tak panjang sangat kita buat ya. Ni hasilnya. Sangat lembut. Potong 2 ke, potong 3 pun boleh. Tapi saya potong 2 je lah. Potong serong. Dia cantik ya. Masih panas yang di bawah. Okey. Dah siap. Hasilnya. Okay, dan bolehlah kita panaskan minyak dan goreng seperti biasa. Alhamdulillah. Buka api dan panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng kerupuk leko kita. Okay, minyak saya tu dah hampir panas. Saya nak testing goreng. Ni keropok. Keropok ni paste ya. Keropok kering. So, okay, cuba. Dah panas ke belum? Dia naik lambat tu belum lagi ya. Belum panas lagi. Dia baru je nak panas. Lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita kasih sikit, kasih sikit. Dah boleh angkat. Kita masak lah kerupuk leko. Okay, dan kita masak lah
keropok leko kita tadi. Okay, masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlaikan dia. Okey, kita masak saya garing. Makan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa ya. Okey, sekarang dah masak dan bolehlah kita angkat dan teruskan. Inilah hasil keropok leko homemade saya pada kali ini. Sejukkan dulu. Tak sabar nak rasa kawan. Teruskan dia dulu. Alhamdulillah. Kita tuangkan di sini. Letakkan tisu supaya tisu tak dapat menyerap lagi ya. Dan boleh makan dengan sos kegemaran. Alhamdulillah, inilah hasil keropok leko homemade yang saya buat hari ini. Dan saya gunakan sos cili ini saja kawan. Jom kita test satu. Lepas tu rangup ada crunchy di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput yang kawan. Wow. Surprise betul rasa dia. Allah, sedapnya. Sama lah keropok leko yang kita beli tu. Cuma rupa tak dapat cantik kan. Rasa masin ngam-ngam je. Okay? Tak lebih tak kurang. Betul-betul ngam. Alhamdulillah. Nikmat yang tak dapat didustakan. Sama makan habis. Minum air sejuk je. Okey. Sekian dulu ya perkongsian saya untuk kali ini keropok leko homemade. Okey. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kalau ada lebihan nasi tu bolehlah buat macam ni ya. Dan juga ikan bilis. Kalau nak tukar dengan ikan segar yang lain pun boleh. Okey. Ikan sardin ke, ikan pelaling pun boleh. Ikan tenggiri lagi sedap. Okey. Sampai sini dulu. Jangan lupa like, share and subscribe supaya saya lebih semangat untuk buat video-video seterusnya. Sampai jumpa lagi ya di lain video. Andainya ada nak komen apa-apa, komen tuliskan di bawah. InsyaAllah saya akan jawab.
Tak sabar nak bagi hero saya. Dah lama ni hero saya minta saya buatkan keropok leko homemade ni. Baru hari ni lah tercapai. Alhamdulillah. Rezeki tak salah alamat. Makan panas-panas sedap kawan. Alhamdulillah.